Okay guys, welcome to the Zero Gaming guys. Untuk video kita kali ni, hari ni guys, kita nak main game Mobile Legend lagi guys. Tapi guys, ada yang lain guys. Kita bukan nak main rank, kita bukan nak main klasik. Tapi, kita main klasik juga kan nanti. Okay, so tapi, kita nak tengok skin yang aku baru beli geng. Skin Argus juga guys. Lepas ni kita try pakai skin hero lain pula. Okay. So, aku hari tu ada beli ni, tahu skin yang ni. Okay, ni guys, Argus ni. Wing Nightmare tu kan. Okay, so situ dah tulis on dah. Okay, so kita nak tengok macam mana skinnya tu. Okay ke tak? Okay, ni guys, dia punya skin guys. Okay, aku tengok macam okay lah kan. Cantik lah juga kan. Tapi dia skin common je guys. Okay. So, kita use guys. Okay. So, kalau sebelum tu kalau korang nak follow aku punya ni, korang ini aku punya account geng. Okay. Ini account aku. Okay guys. Okay. So, hari ni kita nak try test. Okay ke tak skin Argus yang aku baru beli ni. So, kepada yang belum subscribe sekarang aku minta ya guys. Okay, so sebelum tu aku nak cakap, korang jangan lupa follow channel channel WhatsApp aku ya. Linknya ada dekat bawah ya guys. Ada dekat description, okay. So, jom kita tengok sama-sama macam mana skinnya ni. Okay ke tak? Okay guys, kita dah masuk dah guys. Dia punya ni. Okay. So, kita tengok sekejap dia punya ni. Oh, warna biru guys. Cantik guys. Okay. So, disebabkan yang skill 1 dengan dia punya tu belum ada lagi. So, kita try kejap ni. Kita try skill 2 dulu. Oh, cantik guys. Cuba kita tengok dia punya basic attack macam mana. Wih, cantik guys. Warna biru juga guys. Okay. So, sebelum tu aku nak tengok dia punya skill 1 macam mana. Wah, cantik lah guys. Dia macam warna biru macam tu. Okay lah. Aku rasa okay lah juga aku beli skin ni kan. Sebab dia okay lah kan. Kalau korang tengok pedang dia kan. Tapi satu masalah je geng. Dia dia tak ada tanduk lah geng. Okay. Aku suka kalau dia ada tanduk je. Okay. So, kita ni dulu. Kalau dah ada kuasa ni. Macam macam kuasa ulti dia nanti kita tunjuk ya geng. Okay guys. So, dia dah ada ulti dah guys. Jom kita tengok. Ulti dia macam mana. Okay. Wih, korang tengok sayap dia geng. Dia macam tu guys. Dia macam sayap sayap kelawar aku tengok. Wih, okey lah skin ni. Cantik juga. Okay. So, lepas ni kita nak tengok. Okey ke tak kalau kita pakai ni dekat klasik ataupun rank. So, jom kita tengok sama-sama. Okey ke tak? Okay. So, let's go guys. Kita pergi ke rank. Okay, aku pilih rank lah ya. Sebab aku nak rank kan. Okay. So, kita akan pergi ke rank ya guys. Okay, so kita dah masuk dah mode rank guys. Okay. So, ni mode rank epic ya guys. Okay. So, okay. Ni kena ban dulu lah guys. Okay. So, kita nak ban siapa? Granger boleh ke ban? Okay, kita ban Granger lah kan guys. Okay. So, lawan dia susah kan. Okay, so aku akan pilih Argus lah ya guys. Yang ni. Okay, ni skin kita. Okay, so disebabkan kita buat video ni untuk skin. So, aku pakai skin yang aku baru dapat ni ya geng. Okay, masih kita try skin lain pula. Hero lain juga guys. Okay. So, kalau aku review skin macam murah-murah, sorry lah guys. Sebab kita tak ada duit sangat kan. Okay geng, so kita dah masuk dah. Okay. So, kita kan dah try tadi kan. Cantik kan dia punya basic attack ke kan. Okay, kita dah try tadi kan.
So, korang tengok dia punya skin tu. Dia macam ada tulisan-tulisan kat belakang tu kan. Kita tengok jap. Dia macam glowing lah guys kat situ. Aku pun tak tahu apa benda kan. Okay. Okay, dapat satu geng. Okay guys. Kita menang guys. Kita menang guys. Okay. So, kita dapat juga naikkan bintang ya guys. Okay guys. Kita dapat emas ya guys. Okay lah kan. Okay. So, aku dapat 8 kill, 4 mati dan yang macam tolong tu 11 ya. Okay. So, memang hebat lah tim kita ni. Okay. So, guys. Sampai situlah video kita kali ni guys. Review skin Argus ni. Jangan lupa like, follow and subscribe. Okay, bye.